Hai semua. Okey, kalau anda pernah merenung skrin kosong, bergelut nak pastikan penulisan anda tu kedengaran, lebih akademik, anda memang berada di tempat yang betul. Dalam sesi kupasan kita kali ini, kita nak ubah sepenuhnya cara anda melihat penulisan akademik. Kita akan rungkai rahsia gaya penulisan sebenar supaya teks anda tak lagi berbelit, tapi tepat, berstruktur dan yang paling penting, sangat jelas. Mari kita mulakan dengan satu soalan yang saya rasa memang menghantui ramai penulis. Adakah ayat yang panjang tu bermaksud anda lebih bijak, kan? Ramai antara kita secara automatik rasa kita perlu tulis ayat yang meleret-leret, sumbat masuk semua perkataan-perkataan besar sebab kita nak kedengaran cerdik. Tapi, adakah itu yang penilai akademik benar-benar nak? Hari ini, kita akan buktikan kenapa jawapan untuk soalan tu adalah tidak dan macam mana kejelasan sebenarnya adalah senjata rahsia anda yang paling kuat. Okey, jom kita terus tengok apa yang kita akan cover. Sesi kupasan hari ini ada 4 langkah mudah. Pertama, mitos gaya penulisan akademik. Kedua, prinsip jelas, bukan rumit. Ketiga, kuasa kata kerja aktif. Dan yang terakhir, tanda baca sebagai alat utama. Simple je, jom kita mula. Kita masuk bahagian pertama, mitos gaya penulisan akademik. Anggap je tabiat-tabiat buruk ni sebagai mitos yang kita kena pecahkan hari ini juga. Terdapat satu salah faham yang sangat-sangat biasa kita dengar. Ramai ingat, ayat yang kompleks dan berbelit-belit tu maknanya nilai akademik tu tinggi. Hakikatnya, tak langsung. Kerumitan yang tak terkawal ni sebenarnya cuma mengaburkan maksud anda. Realitinya berbeza sama sekali. Kematangan intelektual yang sebenar ditunjukkan bila anda boleh terangkan idea yang paling kompleks sekalipun dalam ayat yang ringkas dan jelas. Jadi, kematangan tu bermaksud memudahkan kerumitan, bukannya menambah-nambah kerumitan tu. Okey, apa yang sangat menarik di sini ialah mitos tentang bahasa yang kabur. Ada yang ingat bila kita guna frasa umum yang sama-sama, ia nampak macam kita berfikiran mendalam. Sebenarnya, kalau anda berselindung di sebalik bahasa yang kabur, ia cuma menunjukkan yang anda tak betul-betul faham atau menguasai hujah anda sendiri. Penulisan akademik ni perlukan ketelusan yang mutlak. Pembaca wajib tahu dengan tepat apa sebenarnya poin yang anda cuba sampaikan. Ini bawa kita kepada satu amaran penting daripada bahan sumber kita, iaitu tentang formaliti palsu. Kadang-kadang kita sanggup korbankan ketepatan semata-mata sebab nak nampak formal. Kita pinjam perkataan-perkataan canggih yang kita sendiri pun tak pasti maksudnya. Tolong jangan buat macam ni. Bila ketepatan hilang sebab nak kejar formaliti palsu ni, otoriti akademik anda pun akan hancur. Teks tu jadi pelik dan susah sangat nak difahami. Sekarang, kita beralih ke bahagian kedua. Prinsip jelas, bukan rumit. Bila mitos-mitos tadi dah kita buang jauh-jauh, mari kita fokus pada minda utama kita. Inilah dia peraturan emas penulisan akademik. Tunjukkan, jangan mengaburkan. Atau show, don't obscure. Ayat umum macam dasar ini memberi kesan besar tu, sejujurnya tak cukup. Anda tak boleh sekadar melontarkan dakwaan kosong. Anda kena buktikan. Tunjukkan hujah anda guna data, contoh yang spesifik dan bukti kukuh. Biarkan fakta tu sendiri yang bercerita untuk anda. Selari dengan tu, kita kena sangat berhati-hati dengan istilah abstrak yang kosong. Perkataan macam dynamic, significant atau paradigma. Ya, memang nampak gah, tapi ia ibarat jerat kalau anda biarkannya tanpa definisi yang konkret. Kalau konteksnya tak jelas, pembaca pasti akan salah tafsir analisis anda. Jadi, pastikan setiap istilah abstrak yang anda guna tu dijelaskan dengan terperinci. Jadi, kenapa kejelasan ni penting sangat? Macam superpower kan? Pertama, ia mudahkan pembaca nak nilai hujah anda dengan tepat. Kedua, ia menunjukkan keyakinan intelektual anda yang sebenar. Dan ketiga, ia mewujudkan perdebatan akademik yang sangat sihat. Jangan risau, menulis dengan jelas ni bukan bermaksud anda merendahkan standard karya anda. Sebaliknya, inilah bukti kekuatan intelektual anda yang paling hebat. Okey, jom kita teruskan ke bahagian ketiga. Kita akan ubah fokus daripada penetapan minda ke teknik penulisan pula, iaitu kuasa kata kerja aktif. Jadi, poin yang paling penting kat sini ialah kita kena faham pilihan strategik antara nak guna ayat aktif atau pasif. Ayat aktif ni bagus sebab ia beritahu kita dengan tepat siapa pelaku tindakan tu. Tapi ayat pasif pula bukannya salah. Ia cuma patut digunakan secara strategik. Contohnya bila anda sengaja nak fokus kepada hasil atau proses dan bukannya siapa yang buat tindakan tersebut.
Ini satu perangkap besar. Namanya nominalisasi atau beban bahasa. Pernah dengar? Ia berlaku bila penulis cuba sembunyikan tindakan di sebalik kata nama yang abstrak dan mula guna kata kerja yang lemah sangat macam adalah, merupakan atau berlaku. Kesannya, perenggan anda jadi tersangat berat, meleret dan pembaca terus hilang punca nak faham siapa sebenarnya yang buat apa. Dan ini jelas menunjukkan perbezaannya. Cuba tengok ayat nominal yang berat tu. Pelaksanaan dasar ini membawa kepada penilaian semula. Rasa lelah kan bacanya? Sekarang, bandingkan dengan ayat langsung ni. Dasar ini mendorong kerajaan menilai semula. Nampak tak? Beza siang dengan malam. Ayat aktif tu jauh lebih tajam, padat dan terus tembak pada sasaran. Jadi, macam mana nak baiki? Bahan rujukan kita bagi satu strategi 3 langkah yang sangat praktikal ni, kita panggil kembali kepada kata kerja. Pertama, cari mana-mana kata nama abstrak yang memberatkan teks anda. Kedua, tukarkan balik jadi kata kerja yang aktif. Dan ketiga, cipta ayat yang lebih hidup dan telus. Ayat yang telus ni maknanya kita nampak jelas siapa buat apa, lantas mengembalikan ketajaman analitikal dalam penulisan tu. Akhir sekali, kita masuk bahagian keempat, tanda baca sebagai alat utama. Ini ibarat kemasan terakhir untuk memastikan struktur hujah akademik anda sangat kukuh. Kita kena ubah sikit cara kita pandang tanda baca ni. Ia bukan sekadar kosmetik tata bahasa macam yang kita belajar kat sekolah dulu. Anggaplah ia sebagai alat makna. Tanda baca adalah alat penting untuk anda kawal rentak, bahagikan analisis dan pandu logik hujah anda supaya pembaca tak tersesat. Mari kita tengok fungsinya secara pantas. Pertama, noktah, titik. Ia menutup satu unit pemikiran yang lengkap. Kedua, koma. Koma ni pisahkan sintaksis, satu amaran keras. Jangan sesekali guna koma secara rawak cuma sebab anda rasa anda nak tarik nafas. Dan ketiga, titik koma, semikolon. Kita guna ni bila nak sambungkan klausa yang saling berkait rapat tapi sebenarnya masih boleh berdiri sendiri sebagai ayat lengkap. Dan ini satu lagi amaran keras, elakkan ayat berlapis. Tahu tak, bila anda sumbat masuk terlampau banyak klausa dan frasa dalam satu ayat yang sama, pembaca anda akan penat. Keletihan kognitif orang panggil. Ia cuma membuktikan yang anda sendiri pun belum berjaya pecahkan idea anda tu kepada bahagian-bahagian yang mudah dihadam. Mari kita lihat bagaimana ini membentuk kebudayaan yang cemerlang. Kuncinya adalah pada rentak. Cuba bandingkan. Kalau anda asyik guna ayat panjang secara berterusan, rentak tu akan jadi sangat monoton dan membosankan. Tapi, tempoh yang dinamik perlukan campuran seimbang, selang-selikan ayat pendek yang beri impak kuat dengan ayat sederhana untuk beri huraian. Barulah wacana tu rasa hidup dan senang nak dibaca. Jadi, kita nak akhiri sesi kupasan hari ini dengan satu soalan untuk anda fikirkan. Adakah penulisan anda ni satu persembahan kepintaran atau komunikasi kebenaran yang jelas? Ingat ya, keyakinan akademik sebenar diukur dari betapa jelasnya anda berkomunikasi, bukan dari betapa rumitnya ayat anda. Saya harap prinsip-prinsip ini dapat bantu anda edit assignment atau tesis dengan mata yang lebih tajam selepas ni. Terus belajar dan pastikan hujah anda sentiasa jelas.